tanya dulu. Ni nak suruh saya tolong ni, tolong apa? Kan? Ni tolong saya sikit ni. Ulang 2-3 kali ni. Tolong apa? Ni tolong adjust sikit. Kata encik ni saya nak keluar tak boleh. Oh, abang elok saya ubah ni duk tanya tadi macam kita nak bergaduh dua pula. Oh, saya blok kata encik contoh kan. Tolong. Tapi kadang-kadang ada juga kawan duk melawak kan. Tolong diam dia. Tolong diam. Weh, hang ni. Kan? Tolong jauh sikit. Tolong jauh sikit. Tolong dalam perkara yang tidak dosa dan maksiat. Dosa maksiat, minta maaf. Kan? Tapi kalau awal kita tak tahu yang tu rupanya maksiat, kan? Kita tak tahu, kita pun bantu. Lepas kita bantu, baru kita tahu lepas tu. Rupa-rupanya jadi maksiat. Kita tak tahu, kita tak sekongkong. Tuan, saya ni orang susah. Sehari hari ni betul saya tak mohong. Weh, siap dengan sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Mana Quran pun tak tahu. Weh, sibuk nak sumpah depan Quran pula. Dah kalau saya tak buat macam tu, tuan tak percaya. Hari ni saya tak makan apa langsung. Tuan tengok bibiang saya. Ni, pucat tak?